Malaysia mempunyai kawasan pesisir pantai yang berpotensi besar bagi tujuan pembangunan industri ternakan kerang. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, industri ini berdepan pelbagai cabaran seperti pengaruh sekitaran, kekurangan sumber benih serta pengurusan ladang yang tidak sistematik. Statistik menunjukkan pendaratan kerang tahunan telah menurun dengan ketara daripada lebih 78,000 metrik tan pada tahun 2010 kepada sekitar 9,000 metrik tan pada tahun 2016. Keadaan ini memberi kesan besar kepada pendapatan penternak dan kelestarian industri. Bagi menangani isu ini, kajian saintifik telah dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kajian ini memberi tumpuan kepada 3 elemen utama iaitu ekosistem, pengaruh sekitaran ternakan dan pengaruh oceanografi pantai. Interaksi antara ketiga-tiga elemen ini digunakan untuk mengenal pasti lokasi pembenihan aruhan kerang, lokasi kehadiran benih kerang di pantai-pantai terpilih dan aktiviti ternakan kerang yang berproduktiviti tinggi serta mampan. Dapatan kajian telah membawa kepada pembangunan sebanyak 12 lokasi tapak cadangan pembenihan aruhan kerang atau SISG di beberapa negeri termasuk Johor, Selangor, Melaka, Perak, Pulau Pinang dan Kedah. Setiap tapak SISG ini berfungsi sebagai lokasi kehadiran benih kerang yang terancang dan malar untuk bekalan benih kerang kepada ladang-ladang ternakan berhampiran seperti kebun kerang persendirian, estet kerang dan projek komuniti. Objektif utama projek ini ialah untuk meningkatkan produktiviti ternakan negara. Selain meningkatkan keluasan ternakan baharu sebanyak 5,220 hektar menjelang tahun 2030, pengeluaran 1,000 metrik tan benih kerang setahun serta produktiviti ladang sebanyak 3 metrik tan bagi setiap hektar. Untuk menjayakan usaha ini, kerajaan telah memperuntukkan lebih 1.6 juta ringgit sepanjang tempoh RMK12 bagi menyokong aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pemindahan teknologi. Sebanyak 3 teknologi utama telah dibangunkan iaitu pertama, teknologi pembenihan aruhan kerang berskala besar melalui model SISG, kedua, teknologi kejituan ladang ternakan kerang dikenali sebagai kerang juta dan ketiga, teknologi pengurusan ladang berproduktiviti tinggi. Gabungan teknologi ini membolehkan pemilihan tapak yang tepat, pengurusan ladang yang baik serta kawalan persekitaran yang optimum. Keberkesanan teknologi ini dapat dilihat melalui peningkatan ketara produktiviti di beberapa lot ternakan seperti kebun kerang lekir. Pendaratan kerang meningkat daripada sekitar 20 metrik tan pada tahun 2018 kepada lebih 3,000 metrik tan pada tahun 2024. Produktiviti terbaik bagi satu lot ternakan kerang bersaiz 21 hektar meningkat dari 3.74 metrik tan per hektar pada tahun 2021 meningkat ke 13.96 metrik tan per hektar pada tahun 2025. Purata pendapatan bulanan bagi setiap peserta projek kebun kerang pada tahun 2021 adalah RM1,216 meningkat sekitar RM7,900 pada tahun 2025. Secara keseluruhannya, inisiatif di bawah RMK12 ini membuktikan bahawa pendekatan berasaskan sains, teknologi dan pengurusan bersepadu mampu mentransformasikan industri ternakan kerang negara ke arah lebih mampan, produktif dan berdaya saing. Bersama inovasi dan kerjasama strategik, masa depan industri kerang Malaysia terus cerah demi menjamin keselamatan makanan dan kesejahteraan rakyat.